sini sekarang Alia berada di tapak projek NH di Tanjung Piandang. Projek yang pertama, rumah dia berkeluasan 1702 square feet, ada 5 bilik tidur dan 5 bilik air. So hari ni ada nak update progress dekat tapak ni. Let's go. Progress dekat tapak ni, kita dah siap ikat bata, kita dah siap beam atas. Sekarang kita dalam fasa pemasangan kerangka bumbung. Rumah ni ada 5 bilik tidur dan 5 bilik air. So dekat sini Alia nak tunjuk dekat mana saja bilik air dia ada. Ni adalah bahagian ruang tamu. Dan belakang ni adalah bilik air yang pertama. Bilik air yang ketiga. Bilik tidur yang ketiga. Bilik tidur yang keempat. Bilik tidur yang kelima. Ini adalah bahagian ruang dapur. Dan di sana adalah bilik air yang kelima.